بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Dia menceritakan, masa ni dia budak-budak lagi. Abdullah bin Abbas, ataupun orang kenal dia dengan nama Ibnu Abbas, masa ni dia budak-budak lagi. Dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata annahu bata lailah inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata satu malam aku pergi tidur di rumah Nabi, di rumah isteri Nabi yang bernama Maimunah. Yang Maimunah ni adalah adik mak dia, Abdullah bin Abbas. Mak Abdullah bin Abbas tu kak Maimunah, adik Nabi SAW menikah dengan Maimunah, menikah dengan adik mak dia. Maknanya Maimunah jadi mak penakan dia, dan dia sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Oleh kerana Maimunah ni mak penakan dia, adik mak dia, maka dia boleh pergi tidur di rumah Maimunah, tak ada jadi masalah apa-apa. Bahkan tidur dia tu diceritakan dalam hadis ni, fattaja'tu fi 'ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Dia kata tidur sebilik, dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur melentang bantai. Dia kata dia tidur melentang bantai, dan Nabi SAW dan Maimunah tidur membujur bantai. Dia kata, maksudnya tidur dalam satu bilik. Nabi dengan isteri tidur lagu ni, dia tidur kot ni. Dia budak-budak, masa tu dia budak-budak. Dia pergi tidur rumah mak penakan dia. Mak penakan dia isteri Nabi. Baik. Fanama Rasulullah SAW hatta izan tasafal lail atau qablahu biqalil atau ba'dahu biqalil. Dia kata Nabi SAW menjelang tengah malam, sama ada sebelum sikit nak tengah malam ataupun selepas sikit nak tengah malam. Dia kata dia tak apa ingat, tapi tengah malam. Menjelang tengah malam, dia kata Nabi SAW sudah jaga. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-naum an wajhihi biyadihi. Baru tengah malam Nabi dah jaga dah daripada tidur dia. Nabi tenyih mata dia dengan tangan kerana nak bagi hilang mengantuk. Mengantuk lagi pukul 12. Sahabat saya pergi umrah baru balik. Dia cerita satu pengalaman. Di telefon saya malam, dia cerita. Dia kata, Ustaz saja nak cerita satu. Dia kata, tahun lepas dia pergi juga, dia dengan bapak dia. Tahun ni dia pergi juga, dia pergi dengan bapak dia. Tahun lepas dia kata daripada Madinah mai ke Mekah. Bila sampai di Mekah tu, dia kata berapa hari duduk di Mekah tu, maka tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tu dia pergi semayang di Masjidil Haram pukul 12.30 tengah malam. Pergi umrah betul-betul nak pergi buat ibadat ni. Bila sampai aja di Mekah, dia kata 12.30 dia dengan ayah dia turun sampai di komplek Masjidil Haram tu. Dia kata kalau turun 12.30 Ustaz, dapat saf kedua belakang imam nak semayang subuh sekali lagi, dapat. Ada buat turun lagu kita pukul 4 belakang lah.
12.5 turun. Dia kata duk sah nombor 2. Sah nombor 1 penuh dah. Hak belakang imam betul itu penuh dah. Itu sejadah pun color lain. Dan hak duduk di situ tu siapa dia? Imam-imam. Imam Masjidil Haram ramai. Imam-imam semua duduk sah tu. Siapa nak giliak jadi imam itu dia punya hal. Hak tak giliak duduk sah nombor 1. Hak duk kerja jaga miftah nak buka pintu Kaabah tu semua duduk nombor 1. Sah nombor 1. Dia kata ustaz, dia kata tahun lepas pi, dia kata 12.5 kami turun. 12.5 turun, sah nombor 1 tu penuh dah. Ni hak kata imam-imam Masjidil Haram ni pukul 12.5 pi duk ada dah di situ. Alhamdulillah, dia kata sampai hari balik kami duduk sah nombor 2. Ni baru balik dia telefon. Tahun ni ustaz, dia kata pi macam tu juga janji dah dengan ayah, dia kata 12.5 turun. Turun dia kata. Duduk sah nombor 2 juga. Lepas 3 malam, malam yang keempat, dia kata imam yang duk khutbah masa musim haji, yang duk khutbah di Arafah tu, dia duk ada, dia tiap-tiap malam duduk sah nombor 1 pukul 12.30 pi dia ada dah. Imam buta ni yang duk baca khutbah di Arafah, kita duk tengok dalam TV tu, tiap-tiap malam 12.30 orang turun pi dia ada dah di situ. Semayang 2 rakaat, lagi bangkit habis 2 rakaat, lagi bangkit habis 2 rakaat, macam tu tuan-tuan. Cuma dia kata ni hak telefon ustaz ni nak cerita, dia kata lagi 3 malam nak balik, dia kata tiba-tiba imam buta ni, dia kata tiba-tiba dia beralih, dia tuju mai dekat ayah saya, dia kata dia peluk ayah saya, dia cium dahi ayah saya. Lepas tu dia tanya hang daripada Malaysia ke, dia kata dia bawa orang tua ni, ayah kawan kita ni, dia bawa pergi dekat Multazam, di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, dia bawa pergi ke situ, dia angkat tangan, dia baca doa, dia urut orang tua ni. Lepas dia terus panggil polis yang duduk jaga tempat imam nak duduk tu, dia panggil, dia kata start daripada hari ni sampai depa ni balik, depa duduk di saf nombor 1. Dia kata ustaz, dia kata alhamdulillah saya dapat saf nombor 1. Sebelah saya duduk jaga kunci Kaabah, dia kata. Saya bukan nak cerita apa, saya nak abang saya bersyukur saya dapat peluang tu. Dia kata dia dengan ayah dia kata esok kita turun awal lagi. Nak tengok ni yang imam-imam duduk sah nombor 1 ni dia pemai pukul apa. Esok turun lagi awal, dia kata rupanya pukul 12 tepat dia sampai. Ustaz, dia kata imam buta yang duduk khutbah Arafah ni, dia kata dia mai tepat pukul 12, driver dia mai hantar, dia berhenti, dia keluar kereta dengan tungkat dia satu, jalan laju. Dia tak mau siapa pegang dia. Jalan laju terus sampai tempat dia duduk semayang selalu. Letak tungkat dia, dia semayang situ. Ustaz, dia kata saya pertama kali ustaz boleh semayang satu saf dengan dia, beralih tengok muka dia macam nak menangis. Ayah saya menangis dah. Dia kata bila dia bawa pergi depan Multazam doa, ayah saya tak ada apa dah, menangis tak berhenti, dia kata. Baru cerita malam kemarin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita baca hadis cerita tentang Nabi SAW. Rupa-rupanya macam yang mereka tu buat, rupanya itu yang Nabi buat. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, dia kata malam tu dia tidur di rumah Nabi, di rumah mak penakan dia Maimunah yang menjadi isteri Nabi. Dia kata bila mai tengah malam, dia tak pasti sebelum tengah malam atau selepas tengah malam. Nabi sudah jaga, bila Nabi bangkit aja Nabi gonyoh mata dia dengan tangan dia supaya nak bagi hilang mengantuk. Summa qara'a al-ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Bila Nabi jaga tu, Nabi tonyoh biji mata dia sambil Nabi baca 10 ayat yang akhir daripada surah Ali Imran. Nabi bangkit tidur tu, Nabi baca ayat auzubillahi minasyaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu ayat 90 dan 91, 2, 93 sampailah ayat 190, ayat 191 sampailah akhir surah Ali Imran ayat 200. Nabi baca 10 ayat tu. Summa qama ila shannin mu'allaqah.
Lepas Nabi bakit tidur, Nabi tonyoh-tonyoh biji mata dia, Nabi baca 10 ayat yang akhir daripada surah Ali Imran, kemudian Nabi pi ke Shannin Mu'allaqah. Shannin perut kambing yang daripada buat tempat simpan ayam tu. Kalau dalam bahasa kamus Melayu lama dia kata geriba. Sembelih kambing, kulit kambing tu dia jahit balik bagi jadi macam satu oncang, dia bubuh ayam dalam tu. Orang Arab dia akan gantung. Ayam tu dia gantung. Kalau orang-orang Melayu lama buh dalam labu. Buh dalam labu simpan. Ada apa buh dalam geriba ni, dalam kulit kambing, dalam kulit menatang yang dijahit ni, buh ayak gantung. Ayak tu guna untuk minum, untuk masak, untuk ambil ayak semayang, untuk apa? Ayak yang duk gantung tu. Dia panggil Shannun. Nabi SAW bangkit pi dekat Shannin Mu'allaqah, ke oncang hak simpan ayak, hak duk gantung di ujung rumah dia. Sampai hari ni orang Arab guna ni, yang kata Shannun ni. Shannun ni sampai hari ni guna. Kalau dalam masyarakat Arab Bedui, lah ni, dia bubuh susu. Ayak bubuh susu, dia ambil susu kambing ke susu apa, dia bubuh dalam tu, dia gantung, dia hayun. Dia hayun, dalam tu dia jadi beku. Dia jadi beku tu. Benda dia hayun tu, dia jadi keju. Kalau Arab Bedui, orang perempuan nanti duk hayun ni, sambil dia duk tidur, dia hayun dengan kaki dia.
Dia ada cara dia. Dia hayun-hayun dengan kaki dia, dia nanti jadi keju. Keju tu dia makan dengan roti. Tu, Shannun tu sampai hari ni digunakan. Nabi SAW bangkit daripada tidur, dia pi dekat Shannun Mu'allaqah ni, dekat ayak hak duk gantung dalam perut kambing ni. Fatawadda'a minha, Nabi berwuduk daripada ayak yang ada dalam tu. Fa ahsana wudu'ah, Nabi ambil ayat semayang cukup elok. Kita bacalah hadis yang cerita tentang wuduk Nabi ni, dia mesti cerita kata apa? Fatawadda'a, kemudian fa ahsana wudu'ah, mesti punya sebut macam tu. Nabi SAW bila dia ambil ayat semayang, dia akan ambil dengan cara yang elok. Tuan-tuan buka hadis ni, bila baca cerita pasal Nabi wuduk, dia akan sambung sekali dengan fa ahsana wudu'ah. Nabi akan ambil dengan wuduk yang cukup elok. Ambil tu pastikan sampai di tempat-tempat yang patut sampai, sapu muka pastikan sampai di kawasan-kawasan yang kena sampai. Nabi dalam hal berwuduk, dia cukup jaga. Dan pergi duduk di kolah kita, tengok kita ambil ayat semayang macam mana. Macam orang Indian jumpa ayam, bumbrang nak bagi cepat siang. Kita tak ada macam Nabi ni, bila dia berwuduk, fatawadda fa ahsana wudu'ah, tu tak ada ke kita ni. Nombor satu, bila basuh kaki, cedok cerok lagu tu je, cedok cerok lagu tu aja. Ayak tu kena tak celah-celah jari, ayak tu belah tumit kena ke tak, kita pun tak ambil kisah. Kita kira aku dah ambil ayat semayang, kira nak main semayang. Kalau wuduk itu tak sah, semayang kita tak sah. Maka Nabi SAW dalam hadis-hadis dia, sahabat akan cerita benda ni. Nabi dia cukup particular, dia cukup jaga dari segi wuduk ni. Dia ambil wuduk ni, fa ahsana wudu'ah, ambil comel-comel, ambil elok-elok. Summa qama yusalli, lepas tu Nabi berdiri semayang. Allahu akbar. Qala Ibn Abbas, faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a, summa zahabtu faqumtu ila janbi. Kata Abdullah bin Abbas, yang masa tu budak-budak lagi, bila Nabi bangkit tadi, dia dah jaga dah. Bila Nabi bangkit, Nabi gonyoh biji mata, dia duduk tengok dah. Bila Nabi habis gonyoh biji mata, Nabi baca 10 ayat yang akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, dia duduk dengar. Bila habis tu, Nabi pergi ambil ayat dalam Shannun Mu'allaqah, dia duduk tengok. Bila Nabi ambil ayat semayang dengan elok, dia duduk perhati. Bila habis Nabi ambil ayat semayang semua selesai, Nabi berdiri, summa yusalli, Nabi semayang. Dia tengok sampai Nabi semayang, dia buat macam Nabi buat. Macam mana Nabi buat tadi ni, dia ikut, dia pergi ambil ayat semayang, dia bagi elok dan sebagainya. Faqumtu ila janbih, aku mai berdiri di sebelah tepi Nabi. Kata syarah hadis ni, dia kata apa? Dia kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas sudah silap, pergi berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi semayang, dia nak mengikut jadi makmum Nabi, tapi dia pergi duduk belah kiri. Begitu. Fawadda'a yadahu al-yumna 'ala ra'si wa akhadha bi uzunayya al-yumna yaftiluha. Bila dia pergi berdiri belah kiri, dia takbir semayang sama dengan Nabi. Nabi pegang dengan tangan kanan Nabi atas kepala dia. Dia kata, Nabi pegang, Nabi tolak dia, suruh mai duduk balik kanan. Pasal apa? Bila semayang 2 orang, imam seorang, makmum seorang, makmum kena duduk di sebelah rusuk kanan imam. Duduk balik kiri kalau semayang sah, tetapi tak betul. Maka Nabi pegang dia, dia kata, Nabi tolak dia, suruh mai duduk balik kanan, dia kata. Kemudian dia kata, fasalla raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa autara. Dia kata dia pun ikut Nabi semayang. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam 6 kali. Maknanya 12 rakaat. Summa autara. Kemudian Nabi semayang witir, semayang ganjil 1 rakaat. Summa taja'a hatta atahul muazzin. Lepas habis, Nabi tidur balik. Nabi tidur balik sehinggalah mai Bilal, muazzin, mai bagi tahu kata subuh sudah masuk. Faqama Nabi SAW, bila Bilal mai bagi tahu kata subuh dah masuk, Nabi bangkit. Fasalla raka'atain khafifatain. Nabi semayang pula qabliyah subuh 2 rakaat yang ringan.
summa kharaja fa shalla subh. Kemudian baru Nabi keluar rumah dan Nabi pergi sembahyang subuh bersama dengan jemaah yang duk tunggu di masjid. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni ulama buat kesimpulan. Ulama buat kesimpulan kata sembahyang Nabi itu ialah qiyamul lail. Sembahyang Nabi itu ialah qiyamul lail, maksudnya berdiri malam. Kalau disoal tanya tu Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat sampai 12 rakaat jumlah dia ni, sembahyang tu sembahyang apa? Jawab dia itu sembahyang malam. Khalas. Tak tahulah sembahyang malam, tapi sembahyang malam tu apa dia? Tahajud ke? Sembahyang hajat ke? Sembahyang Nabi sembahyang malam. Tidak ada satu pun hadis yang menceritakan secara khusus kata Nabi sembahyang tu sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang tak ada. Dia cuma habaq Nabi sembahyang malam. Maka ulama hadis membuat kesimpulan kalau kita bangun malam, kita nak sembahyang tahajud, okey, Quran ada bagi tahu. Ataupun kalau kita nak niat kata aku sembahyang malam, aku sembahyang sunat, sembahyang malam, sunat malam aja. Sembahyang itu sah. Samalah dengan bulan puasa, dia kata sembahyang tarawih tak disebut di dalam hadis. Salat tarawih, tuan-tuan buka lah Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sunan At-Tirmizi ke, Abu Daud ke, An-Nasai ke, Ibnu Majah, apa pun buka, tak jumpa perkataan salat tarawih. Nabi tak pernah sebut, sahabat tak pernah sebut. Tarawih itu satu nama yang diberikan oleh Imam Nawawi. Maknanya kalau kita nak semayang malam bulan puasa, kalau kita niat semayang tarawih pun tak salah. Kalau kita nak niat kata sembahyang sunat bulan Ramadan pun tak salah. Dia menepati apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak cantik ni apa dia? Tak semayang. Yang tu yang tak cantik. Bukan soal nama tu semayang apa, duk bertengkang pasal nama. Dia ni kata ada hak Nabi sembahyang tu sembahyang tahajud. Dia ni kata dak hak Nabi sembahyang tu sembahyang tasbih. Dia ni kata dak hak Nabi sembahyang tu sembahyang hajat. Dia ni kata duk bertengkang tu tak mungkin sembahyang pun. Tak mungkin sembahyang pun. Tapi duk bertengkang pasal sembahyang tu nama apa? Yang disuruh oleh agama apa dia? Sembahyang. Yang disebut oleh hadis apa dia? Sembahyang malam. Sembahyang sunat malam hari. Maka siapa yang buat macam tu, dia sudah pun menepati apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi mengakhiri salat malam dia, sembahyang sunat malam hari dia dengan witir. Dengan witir. Nabi tutup ibadat malam dia dengan witir. Tuan-tuan sedang ke tak sedang? Bulan ni, bulan depan satu lagi. Bulan depan, bulan Julai, satu lagi saja kuliah kita di sini. Bulan 8 dah cuti sekolah, bulan 9 dah puasa. Itulah masa dia duduk berjalan macam tu. Tuan-tuan sedang ke tak sedang, malam ni umur tuan-tuan dah 40 lebih. Dah 50 lebih. Dah 60 lebih. Tuan-tuan sedang ke tak sedang, kita menghampiri ajal. Sedang tak sedang itu tak penting. Yang penting apa dia? Janji Allah duk tunggu di sana. Orang sedang pun dia akan jumpa janji ajal dia. Orang tak sedang pun akan jumpa janji ajal dia. Maka sedang lebih baik daripada tak sedang. Pasal apa? Pasal ajal dia bukan makin jauh, dia semakin dekat dengan kita. Kemarin dengan hari ni lebih dekat dengan ajal kita. Hari ni dengan esok lebih dekat dengan ajal kita. Minggu ni dengan minggu depan lebih dekat dengan ajal kita. Kita semakin mendekati ajal. Perbanyakkanlah bekal untuk kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 167. Muka surat 167. Kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa. Surah An-Nisa bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Dan jika kamu takut akan bersalahan ataupun bergaduh kedua suami isteri itu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
maka angkatlah olehmu satu orang hakam daripada keluarga suami dan seorang hakam daripada keluarga isteri dengan redha keduanya. Dan wakil suami akan hakamnya pada talak dan terima tebusan, yakni terima khulu'. Dan isteri wakilkan kepada hakamnya pada khulu' dan juga kepada membayar tebusan. Maka ijtihad kedua-dua hakam itu pada membuat maslahah, sama ada suluh, nak bagi suami isteri yang bergaduh ni berdamai ataupun nak bercerai. Itu cerita yang kita nak baca malam ni, nak cerita tentang pergolakan dalam rumah tangga. Yang pergolakan itu sampai ke tahap yang serius, yang dua-dua ni tak boleh selesai masalah mereka. Bergaduh suami dengan isteri. Saya tengok Metro ni lah kemarin dulu punya harian Metro, satu laki-laki duk pegang kepala lagu tu, dia kata saya dimadukan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita duk dengar cerita orang perempuan kena madu, laki-laki pun kena madu juga dunia akhir zaman ni. Laki-laki, bini tu bini dia tetapi menikah dengan orang lain, dia sedang-sedang dia kena share bini dia dengan satu laki-laki lain. Dia ni sudah jadi madu. Tuan-tuan, dunia akhir zaman. Cerita pergolakan rumah tangga, cerita bergaduh berkelahi, cerita tidak ada persepahaman, cerita tak boleh duduk sekali, cerita hang tengok muka aku meluat, aku tengok muka hang meluat ni, cerita ni menjadi-jadi dalam masyarakat kita ni. Maka Quran mai dia bagi tahu dekat kita, kalau sekiranya usaha untuk nak memperdamaikan suami isteri yang bergaduh ni, tak boleh di peringkat suami isteri ni, tak boleh. Suami cakap 2-3 patah, bini naik angin. Bini cakap 4-5 patah, suami naik angin. Tak boleh. Bila sampai peringkat tu, Quran kata wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau sekiranya kamu takut berlaku syiqaq, berlaku bergaduh sakan antara dua laki bini ini, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ambil third party, ambil pihak ketiga. Kita tak boleh dengan isteri kita, tak boleh bercakap, ambil pihak ketiga. Suami boleh ambil pihak ketiga daripada keluarga dia, ambillah siapa, pak penakan dia ke, abang dia ke, siapa-siapa. Perempuan pun ambil pihak ketiga daripada keluarga dia, ambillah abang dia ke, pak penakan dia ke, sepupu dia ke, siapa-siapa yang dia percaya boleh tolong bincang masalah dia. Mengambil hakam ataupun orang tengah, pihak ketiga daripada keluarga, itu sunat. Tidak salah kalau sekiranya dia nak mengambil orang ketiga daripada lain daripada keluarga. Tidak salah. Walaupun Quran kata fab'athu hakaman min ahli, daripada keluarga, tetapi dalam tafsir ayat ni ada hadis lagi duk mai, dia kata tidak salah kalau dia ambil pihak ketiga tu orang yang bukan adik-beradik. Sebab kita dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni lebih rapat dengan kawan daripada dengan adik-beradik. Ada orang macam tu. Dia ada adik-beradik, tapi dia dengan adik-beradik ni bukan kata apa dah, dia tak mau nak elok. Dia tak boleh nak cerita benda-benda sulit, benda-benda rahsia, benda-benda yang dia tak boleh cerita kat adik-beradik dia. Dekat mak dia tak boleh cerita, dekat ayah dia tak boleh cerita, dekat abang dia tak boleh cerita, dekat adik dia tak boleh cerita. Tapi ada satu kawan dia yang bukan adik-beradik, inilah tempat dia menceritakan segala-galanya. Maka orang tu boleh dipilih untuk menjadi wakil dia, nak bincang masalah keretakan rumah tangga dia. Demikian hal dengan sebelah perempuan pun. Ambillah daripada kalangan siapa-siapa pun. Dan hakam ni pula agama menjelaskan dia ada 3. Tanggungjawab hakam ni ada 3. Yang pertama apa dia? Hakam kena selidik mencari punca bergaduh suami isteri ni. Selidik tengok betul-betul yang hampa pergi jadi macam ni pasal apa. Kadang-kadang hak duk cerita tu bukan sebab utama. Hak sebab utama simpan, tak bagi tahu. Benda hak dia bagi tahu kata jadi punca renggang, jadi punca bergaduh, jadi punca tak sepahaman ni, benda hak dia bagi tahu tu bukan itu benda dia. Ada benda lain yang dia tak mau bagi tahu. Satu isteri tiba-tiba tak berkenan dekat suami dia. Dia bagi tahu kata saya tak suka dekat abang pasal abang panas baran. Itu yang dia duk highlight dekat semua orang. Tapi bila diselidik, bukan itu punca dia. Punca dia apa? Punca dia ada hero lain duk main mengorak dia. Ada kadang-kadang dia sebab lain. Dia duk habang dekat orang lain ni, dia kata laki dia ni dia cerita segala yang buruk tentang laki dia. Orang duk dengar pun ingat itu punca. Dah. Dia ada satu sebab lain.
kawan baik dia tahu. Kawan baik dia kata apa? Ada satu hero lain duk main SMS dengan dia. Oh, baru tahu. Ini sebab utama dia. Hakam kalau boleh selidik benda ni, cari apa punca sebenar. Yang kedua, hakam yang dipilih oleh dua-dua suami dan isteri ini mesti berlaku adil. Dia tak mau macam dia mesti berlaku adil. Dia ikhlas nak bagi dua ni jadi elok. Itu satu. Dan yang ketiga, dia kata keputusan yang nak dibuat ni, tak kira sama ada keputusan akhirnya depa ni kita bagi depa berdamai, bagi baik balik, ataupun setelah diselidiki, setelah disiasat, setelah dicari semua maklumat, nampak elok bercerai depa ni. Kalau dipaksa suruh kekal sebagai suami isteri pun tak ada kebajikan. Misalnya kalau hakam punya siasatan sampai ke tahap tu, nampak kata depa ni cantiknya bagi bercerai, maka itu keputusan hakam yang dibuat secara adil dan secara tidak menzalimi mana-mana pihak. Bukan mesti perbincangan ni membawa kepada berdamai, tak mesti. Kalau perbincangan ni memang nampak tak boleh baik dah, melainkan perceraianlah saja satu-satunya penyelesaian yang terbaik, maka hakam buat keputusan kata kita bagi bercerai depa ni. Maka keputusan hakam itu sah di sisi syarak. Ataupun hasil perbincangan wakil laki-laki dengan wakil perempuan ni, dia mai satu tahap dia tak dapat satu keputusan yang setuju dua-dua pihak. Contoh kata apa? Laki kata saya tak mau cerai dia ni. Pasal apa hang tak mau cerai dia? Laki kata saya dah belanja habis 25,000 masa nak menikah dengan dia hari tu. Dia bawa keluar yang tu. Dia kata hang bukan tak tahu, lah minyak mahal. Minyak juga yang dia sebut dalam pergaduhan ni. Saya habis, dia kata 25,000 masa menikah hari tu. Lah ni saya nak bercerai dia buta-buta, dia kata. Saya nak pergi cari mana lagi duit nak menikah lain. Dia tanya macam tu. Maka mai satu cadangan lain daripada pihak hakam. Baik macam ni. Bini tak mau tengok dah muka dia. Bini ni hang mau apa aku sanggup bagi. Janji hang cerai aku. Dia mai satu jalan dalam agama, dia panggil khulu' ataupun tabuih talak. Maka bini kata dekat hakam dia, hampir abang dekat Pak Syekh ni Zat, dia kata. Dia panggil Pak Syekh dekat kawan yang hampir abang dekat Pak Syekh ni Zat, dia boleh bayang. Kalau dia mau duit, saya sanggup bayang 25,000 tu. Janji cerai saya. Itu sudah jadi khulu'. Maka wakil pihak perempuan mai sembang dengan wakil pihak laki-laki, dia kata lah ni macam ni. Perempuan ni bagi satu cadangan. Oleh kerana dia ni Pak Syekh ni duk gaduh kata dia dah habis 25,000, maka kerana tu dia tak mau cerai. Perempuan ni kata dia sanggup bayar 25,000. Mau tak mau cerai? Bibi tanya, Pak Syekh ni dengar 25,000, dia kata boleh dengar. Dia kata kalau boleh, dia kata bagi jadi 30 cantik. Dia kata dia penat lagi 5. Pergi tanya balik pihak ni macam mana kalau 30. Perempuan ni kata 35 pun saya bagi. Dia tak mau tengok dah muka dia. Maka perceraian berlaku secara khulu' ataupun tabuih talak. Talak tu ditebuih oleh perempuan dengan bayaran yang tertentu. Hakam mempunyai kuasa sampai ke tahap itu. Ini yang kata hakam ni. Ada berbeza pendapat di kalangan mazhab. Imam Malik dia kata ada kuasa untuk nak mencerai sehingga ke talak 3. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata hakam hanya berbincang, tidak ada kuasa untuk nak menceraikan pasangan itu. Itu pendapat saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Itu kuasa hakam, dia kata. Baik, sambung ayat tu, dia kata in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Maka jika menghendaki kedua-dua hakam itu akan suluh. Dua-dua wakil ni bincang-bincang-bincang, depa nampak sebab sikit sangat. Tak patutlah nak pergi sampai bercerai ni. Suluhlah, lebih baiklah depa ni berdamai. Kita lah ni cari jalan bagi depa ni baik balik. Nescaya memberi taufik Allah antara keduanya daripada suluh ataupun daripada cerai. Allah tak ada masalah. Allah kira hampa mau yang mana, Allah turut serta sahaja. Kalau suluh berdamai itu lebih baik, jalanlah. Kalau bercerai itu lebih baik pun jalanlah. Tidak ada masalah. Firman Allah, innallaha kana aliman khabira. Bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia Tuhan yang amat mengetahui zahir, lagi amat mengetahui yang batin semua manusia. Itu dia. Dia adalah Islam ni tuan-tuan. Kalau boleh tak sah cerai. Sebab rumah tangga sepatutnya dibina di atas kasih sayang. Rumah tangga ni dia bina atas kasih sayang.
Kerana ada mawaddah, ada rasa sayang, maka pergi menikah. Itu sebab kalau tengok dalam tafsir Ahkamul Quran, Ibnul Arabi, dia buat main satu cerita. Dia kata cerita satu orang lelaki bernama Syarik, perempuan bernama Zainab. Mula-mula nak kahwin ni, Syarik ni tak ada hati nak kahwin. Dia tak kenal pun Zainab ni. Orang main nak recommend nak bagi dia menikah apa semua, dia tak kenal pun. Dan dia pun tak ada ingat nak kahwin, tak ada hati, tak teringat nak kahwin. Jadi bila orang duk suruh nak atok bagi menikah ni, dia jadi ketak dada. Dia tak mau nikah. Bila orang buat mai perempuan tu depan dia, Zainab ni dibawa mai ke depan Syarik. Syarik tengok-tengok, oh macam ni boleh. Maka menikah. Kan tak kenal maka tak cinta. Bila buat mai, oi nak, dia kata hang segak kan, menikah. Syarik ni bila menikah dengan Zainab ni, Ibnul Arabi bawa cerita ni. Bila Syarik ni menikah dengan Zainab ni, dia cukup sayang dekat mak Nab dia ni. Sehingga kan dalam masyarakat dia duduk tu, cerita suami pukul bini ni cerita biasa. Tapi Syarik ni kerana sayang dia dekat isteri dia Zainab ni, sampai dia buat satu syair. Dia kata apa? Dia kata ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fashallat yamini hina adribu Zainabah. Dia sampai buat satu syair ni, sayang dia dekat bini dia ni. Dia kata apa? Ra'aitu rijalan, aku tengok ramai orang laki-laki yadribuna nisa'ahum, suka duk pukul bini mereka. Aku tengok tepi rumah apa kawan adik-beradik, dia kata benda ni laki-laki pukul perempuan ni biasa. Tapi aku, dia kata fashallat yamini hina adribu Zainabah. Dia kata kalaulah aku ingat nak pukul Zainab ni, dia kata aku minta Allah lumpuhkan tangan kanan aku supaya aku tak boleh pukul Zainab bini aku ni. Nak kalau boleh laki macam ni bagus. Kan? Dia bukan kata tak pukul bini dia. Bukan kata dia tak teringat nak pukul bini dia. Bahkan dia sanggup sampai macam tu. Kalaulah satu hari dia naik angin, dia naik syekh apa agak, dia angkat tangan nak balun bini dia. Dia kata biar Tuhan bagi lumpuh tangan aku tu supaya aku tak pukul bini aku Zainab ni. Ibnul Arabi bawa mai cerita ni, nak habaq kata apa? Sayangilah isteri anda semua. Macam tu. Dia nak habaq yang tu, sayanglah bini kita. Sikit sebanyak apa ada jalan kona-kona buanglah. Jangan sampai jadi bergaduh, jangan sampai jadi bercerai-berai. Dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya. Nabi sendiri pernah ditanya. Tanya Nabi, ya Rasulullah, apa tanggungjawab kami sebagai suami kepada isteri? Nabi jawab apa? Nabi kata antut'imaha idza ta'imta. Nabi kata hang makan apa, bagi dia makan. Tanggungjawab. Kita main masjid, habis mengaji pergi kena tom yam apa tang mana ke, oh alik sebungkuih kat dia. Hang bagi dia makan apa yang hang makan. Wa taksuha idza tasaita, bagi dia pakai apa yang hang pakai. Bukan makna kita pakai seluar jin bagi dia pakai seluar jin. Maksudnya pakaian yang taraf tu, kita pakai taraf berapa ringgit, dia pun bagi taraf tu juga. Itu tanggungjawab kita dengan bini. Nabi kata apa? Wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali marah dekat bini ni, jangan sekali-kali sampai sepak muka dia. Muka, perut dengan kemaluan. Ini 3 tempat laki-laki tak boleh buat jahat dekat perempuan ni. Dia marah bini dia, dia tampang. Dalam masyarakat kita, itulah tempat yang kita paling suka. Angin sikit, tangan naik ke muka. Angin sikit, tangan naik ke muka. Sedangkan hadis, Nabi spesifik benda ni. Nabi sebut khusus. Nabi kata, wala tadribil wajha. Marah macam mana pun, jangan pukul muka. Pasal apa? Muka lah tempat cantik wanita. Jangan cederakan kecantikan dia. Wala tuqabbih. Nabi kata tanggungjawab orang laki-laki ni apa dia? Jangan memburuk-burukkan isteri. Tuqabbih, tuan-tuan belajar tajwid kan, dia ada waqaf qabih. Waqaf qabih ni maksudnya waqaf yang keji, yang tak elok. Wala tuqabbih maksudnya jangan kita mengkeji, jangan kita duk mengeji, jangan kita duk buruk bini kita ni sampai, jangan. Habis sangat kata saya mungkin tak ada jodoh dengan dia. Full stop, habis.
Dia duk cerita bini saya ni tak bagus. Nabi kata, pasal apa? Kita memburuk-burukkan dia secara melampau. Itu tak bagus. Wala tahjur illa fil bait. Nabi kata, dan jangan kamu tinggal dia daripada tempat tidur, melainkan kamu masih dalam rumah. Kita marah dekat dia, kita pergi tidur di hatnyai. Tak boleh. Kita marah dekat dia, kita keluar daripada bilik tidur. Kita tidur di atas cushion depan TV. Masih dalam lengkungan rumah. Kita marah dekat dia, kita pergi tidur bilik yang kedua. Kita marah dekat dia, kita pergi tidur tepi tong gas di dapur. Supaya dia bertambah sedih bila tengok. Tak marah kat dia, tengok tak. Dia pun keluar dari pukul 2, pukul 3 pagi. Keluar main, bawa torchlight duduk suluh bangku panjang tengok, tak ada air. Dia ni pergi mana? Buka tingkap tengok, kereta ada. Suluh tu, duduk rekod tepi tong gas. Bila dia tengok macam tu, dia tahu dia. Dia rasa bersalah, berdosa, dia gulin atas lantai. Abang, ampunkan saya, abang. Malam tu juga settle semua. Kan? Jangan keluar daripada rumah. Dia kata, keluar daripada rumah pergi ke lain, itu sudah salah. Itu kata Nabi SAW di dalam hadis dia. Inilah yang disebut di dalam ayat yang kita baca ni. Cari jalan untuk nak jadi elok, itu tetap lebih baik. Firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan sembahlah olehmu akan Allah, dan jangan kamu syirikkan dia akan sesuatu. Ini standard. Ayat Quran ke, hadis Nabi ke, apa ke, ini semua Nabi sebut benda ni. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, semua Nabi. Apa dia kerja mereka? Wa'budullah. Abdi diri kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan syirik Allah dengan satu benda pun. Allah tu satu Tuhan kita. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan dua mak bapa hendaklah kamu buat baik dan kamu lemah lembut. Dengan mak pak ni. Ni tak payah cerita panjang lah. Kena baik dengan mak bapa. Kemarin mereka buat hari bapa, Father's Day. Kan kalau kita ada anak-anak duk mana-mana boleh duk tembak main SMS kat kita, you are the best father in the world. Cukup tuan-tuan, cukup. Kita jawab balik, you are the best son in the world. Dia jawab balik kat dia macam tu. Hubungan yang macam ni kena wujud dalam keluarga. Kena wujud. Kena wujud. Kalau anak kita dah kerja, dah apa, hari bapa ni dia balik main, bawa balik apa-apa makanan kegemaran kita. Dia tahu kita suka apa, hak tu dia bawa balik main. Ni kita tanya ni apa ni, saja buat tak tahu. Tanya ni apa ni, Happy Father's Day. Dia kata, thank you so much. Kata, terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, ini dia antara ingredients, dia antara rempah ratus, dia antara bahan-bahan yang boleh digunakan untuk nak suburkan kasih sayang dalam keluarga. Terus duk kata ni, adakah ni hari bapa ni dulu ada Nabi buat ke? Ni bid'ah ni, tak boleh buat. Jangan cakap macam tu, leceh. Buatlah hari apa pun. Hari bapa ke, hari ibu ke, apa ke. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan spirit yang ada di dalam agama, benda itu tidak salah. Kalau ada nas yang melarang, itu salah. Kalau tak ada, boleh buat semua. Ambil sempena tu semua, ucap selamat hari bapa, selamat hari ibu dan sebagainya. Pasal apa? Quran kata wabil walidaini ihsana. Dan dengan mak ayah itu hendaklah kamu buat baik dan berlemah lembut. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Dan hendaklah kamu buat baik dengan orang yang empunya qarabah, dengan adik-beradik. Abang kita, kak kita, adik kita, mak penakan kita, ini semua qarabah. Qarabah ni daripada perkataan qarib. Qarib ni makna dia dekat. Dekat, qarib. Qarabah maksudnya adik-beradik dekat. Abang, adik, mak penakan ni, sepupu ini semua qarib, qarabah. Adik-adik beradik dekat. Quran suruh kita buat baik dengan adik-adik beradik kita yang dekat-dekat ni. Wal yatama, buat baik dengan anak yatim. Dan wal masakin, dan segala orang miskin. Dan jiran yang empunya qarabah. Jiran dia ada 3 macam tuan-tuan. Jiran dalam hadis Nabi beritahu ada 3 macam. Yang pertama, jiran Islam dan adik-beradik. 1. Yang kedua, jiran yang Islam tapi bukan adik-beradik. 2. Yang ketiga, jiran yang bukan Islam dan bukan adik-beradik, bahkan kafir. Dia juga jiran. 3 jiran ni kita kena jaga. Paling kita kena jaga jiran yang Islam
Yang adik-beradik, yang ni 10 kali kita kena jaga. Abang kita duduk sebelah rumah, 10 kali kita kena jaga. Kalau sebelah rumah kita bukan abang kita, bukan adik-beradik kita, tapi nama dia Haji Ismail, kita kena jaga. Pasal dia jiran dan dia Islam. Tapi kalau sebelah rumah kita bukan abang kita, bukan Haji Ismail, bahkan nama dia Ramasami misalnya, dia juga jiran kita. Kita kena jaga hak jiran. Maksudnya saja-saja nak start motor, nak koyak minyak motor, rung bagi dia tak boleh tidur, tak boleh. Kita tak boleh kata Ramasami biar pergi kat dia lah, dia nak boleh tidur, tak boleh tidur, bukan hal aku. Tak boleh. Islam suruh kita jaga. Pasal apa? Dia ada hak jiran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wal jaril junub, dan juga jiran yang jauh, yang ni yang bukan qarabah, yang bukan adik-beradik, kena jaga juga. Wasahibi bil janbi, dan kawan dengan tepi rusuk. Kawan tepi rusuk, kalau hari ni kita kata apa? Close friend. Kawan yang tepi rusuk, maksudnya dia close dengan kita. Bukan adik-beradik kita, tapi apa-apa kita nanti abang kat dia dulu. Kat abang kita, kita tak abang. Dekat kak kita, kita tak abang. Dekat adik kita, kita tak abang. Dekat dia, kita abang. Apa-apa kita teringat dia dulu. Apa-apa kita teringat dia dulu. Maka dia ni apa dia? Dia ni adalah orang yang dekat dengan rusuk kita. Wasahibi bil janbi, kawan yang dirusuk. Dan ada tafsiran mengatakan apa? Iaitu isteri. Dia kata isteri juga dia anggap sebagai kawan yang duduk di rusuk kita. Dia paling hampir dengan kita. Dan juga ada mengatakan yang dimaksudkan dengan sahibi bil janbi ialah kawan sewaktu musafir. Musafir, kita hilang segala-gala waktu kita musafir. Contohnya kita pergi buat haji. Kita pergi buat haji, mak kita duk ada di Malaysia, ayah kita duk ada di Malaysia, abang kak adik kita duk ada di Malaysia, kawan baik kita duk ada di Malaysia. Member satu bilik dengan kita masa kita buat haji di Mekah, di Madinah tu. Member tu dia panggil kawan musafir. Dengan dia kena buat baik. Kan, duduk di Mekah. Duduk di Mekah, biasalah demam. Cuaca tak sesuai dengan kita, demam. Kawan kita satu bilik masa buat haji ni demam. Bila dia demam, dia tutup aircon. Hotel kita ni, dia tutup aircon. Kita masuk-masuk, kita kata ni awak tak buka aircon ni, tak. Kita pergi buka. Bila buka, dia kata ni, dia kata saya demam, saya tak tahan sejuk. Kita pergi qiyau kat dia. Kita pergi qiyau dekat dia. Kita kata kalau sejuk selimutlah. Hang duk kira hang seorang sejuk suruh tutup aircon, orang lain hangat. Kita pergi berkeling dengan kawan sebilik kita. Islam tak bagi macam tu. Jaga tuan-tuan, benda macam ni boleh jadi. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Kita duk nak buat ibadat. Rukun Islam yang kemuncak ni. Kita nak buat ibadat, dia main macam-macam ujian. Ditambah pula stay kuat atas ni. Kita kata apa dah ni? Saya nak bagi tahu yang tak demam di sini ni unta ya. Pergi kata pula kat kawan tu macam tu. Apalah kan. Walaupun kita orang Penang, janganlah pergi duk lepas hayat sedap-sedap dekat dia. Simpanlah setengah. Simpan setengah macam tu. Jadi dalam Quran dia kata apa? Wasahibi bil janbi, kawan yang close dengan kita ataupun orang yang musafir sama dengan kita, kita kena buat baik dekat dia. Wabnis sabil, dan juga orang-orang musafir. Orang musafir daripada mana mai tempat kita, kita tanya-tanya, oh dia musafir, kok mana boleh tolong dia. Ini agama suruh. Wa ma malakat aymanukum, dan barang yang milik oleh tangan kamu daripada segala hamba abdi dan sebagainya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia kepada mereka yang takabur dan kepada mereka yang bermegah-megah. Banyak ayat. Banyak ayat yang seumpama ni. Cerita kata Allah tak suka orang sombong ni. Banyak dalam Quran. Bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak kasih, tidak sayang kepada orang yang takabur, orang yang suka bermegah-megah, orang yang sombong dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sombong apa tuan-tuan? Nak sombong dengan ilmu, ilmu pun Tuhan bagi. Kita nak sombong dengan apa? Dengan duit ringgit, duit ringgit pun Tuhan bagi. Satu sahabat email mai dekat saya. Gambar kereta Mercedes. Kereta Mercedes yang bertatah diamond. Kepunyaan anak Raja Saudi. Kereta yang ke-37 dia beli tu. Dia beli satu Mercedes CLK. Mercedes tu hantar pergi Kelang, bubuh diamond sampai tak ada 1 inci tempat yang tak ada diamond.
Satu body sampai dekat rim, dekat apa, semua diamond. Dan dia beli kereta tu untuk kegunaan dia sewaktu dia pergi makan angin di Dubai. Siapa teringin nak pergi sentuh kereta tu, kena bayar $1,000. Siapa teringin, tengok saja tak kena duit. Kalau teringin nak pegang lah, teringin nak pegang ni body diamond ni, 10 kena bayar $1,000. $1,000. Apa sampai macam tu? Tak payahlah sampai macam tu. Pasal apa? Kaya tu pun Tuhan bagi. Tuhan tak tarik balik harta tu pun tak apa. Dia tarik kesihatan aja sudah, tuan-tuan. Mercedes pun tak naik dah, naik ambulans . Kita jangan ingat kata duit kita dalam bank ada sampai ribu-ribu bilion, kata punya banyak ni tak tahu nak habang, berbilion-bilion duit kita dalam bank. Tuhan nak tarik balik semua, kita kata tak mungkin Tuhan boleh tarik macam tu punya banyak. Kalau bagi jatuh menyaga kita pun tak akan habis duit kita. Jangan ingat macam tu. Tuhan tarik kesihatan aja. Dia tarik kesihatan aja. Kereta berapa biji pun tak naik dah. Makanan sedap macam mana pun tak lalu makan dah. Tilam tebal empuk macam mana pun tak mau tidur dah. Sebab tak boleh lena, sakit. Maka manusia yang ingat benda ni, ya ingat kata, aku nak sombong apa? Aku nak sombong dengan ilmu, Tuhan boleh ambil ilmu kita. Aku nak sombong dengan harta, Tuhan boleh ambil harta kita. Aku nak apa benda yang kita nak sombong? Kerana semua benda yang kita boleh buat punca, buat sebab sombong kita, semua tu Allah bagi. Kalau Allah ambil, tak ada apa kita. Tuan-tuan, ilmu punya banyak, punya alim, semua kitab baca dah, punya hebat kita ni, Tuhan bagi stroke aja. Bagi stroke aja. Bercakap tak boleh, tangan nak pegang pen tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi sayuk, duk tidur atas katil je. Ilmu pun tak ada guna. Maka Allah Subhanahu wa taala dia bagi ingat dalam ayat ni apa dia? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka kepada orang-orang yang takabur, yang bermegah-megah, yang sombong. Kerana semua benda yang dia sombong, yang dia takabur itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, allazina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Maka segala mereka yang bakhil, kedekut dengan barang yang wajib atas mereka itu. Tu dia. Ada manusia ni, dia punya kedekut dia sampai benda wajib pun dia tak mau keluar. Kalau kedekut tak mau nak derma pun dah tak elok dah. Kedekut, dia kedekut sampai apa? Zakat dia tak mau bawa keluar. Habis. Zakat itu fardu, zakat itu wajib. Hak tu pun dia tak mau bawa keluar. Pasal apa? Pasal dia rasa kata duit dia terlupa kata duit ni apabila mencukupi nisab, dia kena bawa keluar. Hak tu bukan hak dia dah. Hak orang miskin, hak orang yang duduk dalam asnaf zakat, bukan hak dia dah. Walaupun nampak duit tu duduk dalam akaun peribadi dia, tetapi apabila dia melebihi nisab, apabila dia dah cukup haul, 2/5 hak orang, bukan hak dia. Dia duk kata hak dia, dia tak mau bawa keluar. Dia kedekut sehingga kan benda wajib pun dia tak mau bawa keluar. Allah marah orang macam ni. Jaga baik tuan, ini bukan habang orang kaya-kaya aja. Kita pun kalau dalam masa setahun, satu haul, 1 tahun, kita ada lebih daripada nisab yang sepatutnya. Katalah nisab RM3,000. Kita ada dalam simpanan RM10,000. 2.5%, 2.5% itu sudah kena keluar. Kita duk buat tak mau bawa keluar, kita berdosa. Bersihkan harta kita, tuan-tuan. Bersihkan, tak ada masalah. Tuan-tuan duk ingat rugi. Ini perintah Allah. Cukup haul dan ambil kira-kira berapa, tolak bawa keluar. Bukan hak kita. Nak simpan buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, allazina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Segala mereka yang bakhil, kedekut dengan barang yang wajib atas mereka itu, seperti zakat, seperti tolong mak bapak, tolong anak yatim, itu dah jadi wajib. Mak bapak kita masa kita kecil, dia wajib kena beri nafkah dekat kita.
Tapi bila dia tua, kita wajib kena jaga dia. Satu sahabat Nabi SAW pergi jumpa Nabi, pergi tanya Nabi, dia kata bapa saya dah mati, dia ada tinggal utang, adakah saya wajib kena bayar utang hak dia tinggal? Nabi jawab apa kat dia? Nabi kata anta wa maluka li abik. Nabi kata bukan kata hutang dia hang kena bayar, hang dengan harta hang, hak pak hang punya. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu sekali tanggungjawab kita ni. Maka itu termasuk di dalam wajib kita. Dan menyuruh akan manusia dengan bakhil pula. Sudahlah dia kedekut, dia pergi suruh orang lain pakai kedekut sama. Oh teruk ni. Ni ayat tadi kata apa? Alladzina yabkhulun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia pula suruh orang pakai kedekut. Dia kedekut tu pun dah leceh. Dia ajak orang semua pakai kedekut. Tak bagus macam tu. Dan sembunyi mereka itu akan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kurnia Allah seperti ilmu dan sebagainya. Itu dia. Allah bagi dekat dia ilmu. Sembunyi ilmu. Tak mau nak kembangkan ilmu. Tak mau nak sebarkan ilmu. Tak mau nak share ilmu dia dengan orang. Dia menyembunyikan ilmu yang ada kat dia. Kata oh dia ni alim oh kata. Tapi tak pernah mengajar siapa. Dia menyembunyikan ilmu. Ataupun ayat ni merujuk kepada kes orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi ni, mereka ni menyembunyikan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, dia baca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dah cerita dah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menceritakan detail rupa Nabi. Nabi ni hak nak main akhir zaman ni, nama dia Muhammad. Rupa dia macam mana, rambut dia macam mana, badan dia macam mana. Semua ada cerita. Mereka tutup cerita ni. Mereka kata tak ada dah Nabi yang kata Muhammad ni tak ada dah. Mereka kata. Mereka menyembunyikan ilmu tentang Muhammad. Dan menyembunyikan zakat harta dan sebagainya. Tak mau keluar zakat. Bagi mereka itu azab yang amat sangat. Iaitu orang-orang Yahudi. Kena azab pedih. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sedia bagi segala orang kafir itu azab yang sangat hina. Itu dia, Tuhan kata. Orang yang macam ni, kami akan bagi azab dekat mereka. Azab yang macam mana? Muhina. Muhina maksudnya yang cukup menghinakan. Macam mana? Wallahu a'lam. Sana tengok, sana akhirat esok kita tengok macam mana. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Dan segala mereka yang menafkah harta mereka kerana riak, yakni nak menunjuk kepada manusia. Tuhan marah juga. Dia bagi derma tapi dengan niat nak tunjuk ke orang. Orang mai minta derma kat dia, dia tanya, setakat ni yang bagi paling tinggi berapa? Dia tanya macam tu. Dia kata setakat ni kita punya ni lah, dia sebut satu nama, dia bagi 50,000. Okey, saya bagi 100. Jenis macam tu. Paling tinggi berapa? 5, saya bagi 100. Orang mai abang kata ni kami nak buat masjid apa, lah kutip banyak mana dah? Tanya macam tu. Lah kutip banyak mana dah? Dia kata setakat ni dapat 1 million lah. Saya bagi lagi 1 million. Style lagu tu. Tapi, ada tapi lagi. Tapi, you nak buat macam mana? Nak bagi orang tahu kata saya bagi ni? Ri'a'an nas. Quran kata apa? Nak menunjuk kepada orang. Bagi tu cantik dah. Dia kata, lah keperluan berapa? Dia kata keperluan 4 juta. Lah kutip berapa dah? Kutip dapat 2 juta dah. Lagi 2 juta lah. Hampa boleh kutip lagi ke? Tanya. Dia kata, tak tahulah takat ni pun macam nak bercerai nyawa ni, nak dapat 2 juta ni. Okey, tak apalah. Saya bagi cukup lah. Saya bagi lagi 2 juta. Tapi tolong jangan abang kat siapa. Oh, ini cantik. Ini cantik. Tak apa, saya bagi lagi 2. Dia sebut 2 je. Juta tu bagi dia tak ada apa-apa. Dapat dah berapa? 2 juta. Tak apa, saya bagi lagi 2. Sampai kawan dengar ni, sekali dia buat bagi RM20 ke? Dia bagi RM2 ke? Saya bagi lagi 2 je. 2 apa? Ni 2 juta lah dia kata. Allah terima kasih. Tapi you make sure you jangan beritahu ke orang. Beritahu ke orang, saya tak jadi bagi. Cantik. Itu ada ciri-ciri ikhlas dalam hati dia.
Kan? Ni yang Quran kata ni. Dia kata wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka ke jalan Allah ni kerana nak riak, yakni nak memberi lihat kepada manusia, dan tiada beriman mereka itu dengan Allah, dan tiada beriman mereka itu dengan hari akhirat, bagi mereka itu azab yang amat sangat. Tu dia. Ada ingat nak menunjuk? Tuhan kata aku bagi azab. Aku tak mau orang hak jenis nak menunjuk ni. Itu maksud dia. InsyaAllah bulan depan kuliah akan datang di Jelutong, dia akan detail tentang benda ni. Dia akan detail tentang 3 golongan yang dipanggil hisab di depan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang katanya mati syahid. Yang kedua, orang yang katanya ilmunya tinggi dan banyak, dan yang ketiga ialah orang yang katanya pemurah, kuat berderma. 3 golongan ni Tuhan akan panggil dulu untuk hisab di mahsyar esok ni. Apa jadi kepada 3 golongan ini? Ni. Dan dia kata seperti segala orang yang munafik dan orang-orang kafir Mekah, mereka juah. Orang munafik, orang kafir Mekah ni juah. Bila Nabi Muhammad mereka suruh masuk Islam, mereka pekunun balik Nabi. Mereka kata, hang siapa? Hang nak main ajak kami, suruh tinggal apa hak kami duk buat lah, suruh ikut benda baru yang hang main bawa main ni. Hang ingat hang ni siapa? Hang kenal tak kami siapa? Hang tahu tak selama ni yang duk jaga Baitullah ni siapa? Dia juah. Juah. Hang tahu tak ni yang duk jaga Kaabah selama ni siapa? Kami, dia kata. Hang tahu tak selama ni yang duk pasang kiswah, duk pasang kelambu Kaabah ni siapa? Kami, dia kata. Hang tahu tak Muhammad yang selama ni duk siqayatul hajj, duk bagi minum kepada jemaah haji yang mai ke Kaabah, mai tawaf di Kaabah ni siapa? Kami. Hang tahu tak kebaikan yang kami dah buat di atas bumi Mekah ni banyak mana? Hang tahu ke tak Muhammad? Dia berkata. Juah. Juah ni lah yang Allah sebut dalam ayat ni. Seperti mana apa? Orang-orang kafir Makkah dan juga golongan munafik. Mereka juah. Kerana juah tu, mereka tak mau ikut ajaran Nabi SAW. Firman Allah, وَمَنْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Dan bermula mereka yang ada syaitan baginya, kerana ikut suruh syaitan itu, maka ia itu sejahat-jahat kawan ataupun sahabat pada mereka itu. Itu dia. Yang ni yang orang-orang jenis duk berubat orang. Kan orang hak jenis duk jampi orang sakit. Mereka selalu sebut perkataan qarin. Tuan-tuan dengar qarin. Daripada ayat ni lah. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Qarin. Qarin ni maksud dia apa nak kata? Qarin. Tu di Melayu ni dia nak sebut payah. Kita pergi 2 orang tu dia panggil muqarranah. Sekali dia panggil sekali. Qarin. Qarin ni sekali. Kita dia ada. Bersama qarin. Yang kata haji qiran. Tuan-tuan duk belajar bab haji kan? Dia ada haji ifrad, dia ada haji tamattu', dia ada haji qiran. Qiran ni qarin ni lah. Maksud dia apa? Bila kata haji qiran ni, dalam haji dia tu umrah sekali. Dia tawaf tu, itulah tawaf untuk haji, itulah tawaf untuk umrah. Dia sa'i tu, itulah sa'i untuk haji, itulah sa'i untuk umrah. Jadi benda tu dibuat secara qiran. Sekali jalan untuk 2. Untuk haji dan untuk umrah. Dalam Quran dia kata, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Dan bermula mereka yang ada syaitan baginya. Kerana ikut dia akan suruh syaitan itu, maka itulah sejahat-jahat qarin, sejahat-jahat kawan bagi dia. Maka banyak perbahasan tentang benda ni di kalangan ulama hadis. Di kalangan ulama hadis dia kata qarin ni ada baik ada jahat. Qarin ni tiap-tiap orang ada qarin dia kata, dan qarin ni ada baik ada jahat. Tapi berdasarkan kepada banyak-banyak riwayat hadis yang ada, qarin ni lebih cenderung kepada jahat. Dia lebih suka nak heret kita, bawa pergi kepada jahat. Bagi pengamal perubatan macam-macam tradisional apa semua ni, dia ada lagi cerita tambah-tambah lagi. Dia kata kita masa beranak mai tu beranak mai dengan qarin, dia kata. Dia tambahlah. Lepas itu kalau kita ni semangat kita lemah, dia kata semangat kita lemah,
Qarin ni dia akan take over kita. Lepas tu dia kata orang akan nampak muka kita di mana-mana, orang ingat kita, tapi sebenarnya itu qarin, itu bukan kita. Dan sampai satu tahap dia kata kita kadang-kadang kita duk bercakap seorang-seorang, macam ada satu lagi orang depan kita duk lawan bercakap. Kan macam orang duk sakit macam-macam ni duk bercakap seorang, ada kata bercakap seorang tu sebenarnya dia duk bercakap dengan qarin dia. Qarin ni pula dia kata muka dia serupa muka kita. Ini semua tak ada dalam hadis, tak ada dalam apa. Ini ada dalam kitab bomo dia aja. Ada cerita ni semua. Dalam dia punya buku ada cerita pasal qarin yang macam-macam cerita muka qarin macam muka kita, duk main bersembang dengan kita. Yang ni buku dia aja. Dalam hadis tak ada cerita macam-macam ni semua. Cuma hadis nak bagi tahu kata apa? Dia ni sebenarnya adalah syaitan. Ada satu kesimpulan lagi kata no. Qarin ini adalah jin, dia kata. Maka jin ni ada Islam, ada kafir. Macam tu. So kebanyakan qarin ni dia akan influence kita, dia akan pengaruhi kita, dia akan bawa kita kepada benda-benda yang tak elok dan jahat. Maka dalam Quran kata apa? Fasa'ah qarina. Maka itulah sejahat-jahat qarin, dia kata. Wa maza alaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Dan tiada satu mudarat ke atas mereka itu jika beriman mereka itu dengan Allah semata-mata dan beriman dengan hari yang akhirat. Bahkan manfaat mereka itu daripada barang yang direzeki akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak abang kata kalau kita memilih dalam hidup kita ni, kita memilih untuk beriman dengan Allah, Quran kita percaya, hadis kita percaya, maka tak ada rugi apa, tak ada mudarat apa dekat kita. Bahkan itulah yang sepatutnya. Pegangan kita very clear. Apa dia? Islam. Islam ni apa dia? Islam dia berdiri di atas Quran dengan hadis. Cantik. Nak bawa mai dekat aku ni semua kelentong-kelentong cerita macam-macam ni semua nanti saya lo. Betul dalam Quran ada kata, betul dalam hadis ada kata, yang tu aku kata. Macam-macam punya cerita aku tak mau. Orang yang asaskan Islam dia di atas Quran, di atas hadis Nabi ini, maka dia ni tak ada rugi apa. Quran kata, memang itulah jalan yang betul. Tiada satu mudarat ke atas mereka itu. Sebaliknya, yang mudarat itu ialah pada barang yang mereka itu atasnya, yakni dia berlawan dengan apa yang disebut tadi. Bawa mai ayat Quran dia lawan, bawa mai hadis Nabi dia lawan, bawa mai hak jenis agama dia lawan, maka itulah mudarat ke atas dia. Dia kata, wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah Taala dengan mereka itu amat mengetahui. Tuhan dia tahu semua. Kita tak kenal tuan-tuan. Mai depan kita tengok nampak appearance, nampak penampilan dia okey, kita kata dia ni okey. Tuhan tahu. Amailah pakailah macam mana pakaian orang soleh macam mana pun, kalau hang jahat Tuhan kenal. Maka Allah Subhanahu wa taala dia amat mengetahui, maka membalas Allah dengan amalan mereka itu sama ada baik ataupun jahat. Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang dia buat. Tuhan tak silap. Kita tak boleh nak memperdaya Tuhan. Kita buat penampilan kita nampak beriman tapi sebenarnya kita jahat. Kita tak boleh memperdaya Tuhan. Hang mailah atas rupa macam mana pun, Tuhan tahu hang sebenarnya siapa. Macam tu. Berlaku zaman Nabi SAW banyak kali. Munafik jahat mai masuk jumpa Nabi. Dia keluar, Nabi kata itulah munafik hazihil ummah. Munafik umat ini. Nabi kata. Nabi kenal. Masa masuk mai Nabi sembang. Nabi entertain dia. Nabi layan dia. Nabi tak ada masalah. Dia keluar, Nabi pesan dekat sahabat ada-ada. Nabi kata ini munafik umat ini. Jaga baik-baik, Nabi kata. Supaya sahabat lain tidak terpedaya dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim dia akan seorang pun walaupun sebesar zarrah, sekalipun sebesar semut kecil. Tuhan tak akan zalim pada siapa-siapa. Esok kita kena bercara di padang mahsyar. Tak silap tuan-tuan. Kalau keputusan kata kita masuk syurga, Tuhan tak silap dalam buat keputusan. Memang kita layak ke syurga. Kalau kita diputuskan kena pergi neraka, Tuhan tak silap. Memang kita ada dosa. Dan dosa tu mesti dileburkan di neraka. Barulah boleh masuk syurga. Allah sekali-kali tak buat zalim kepada siapa-siapa. Walaupun zalim itu mithqala zarrah. Sebesar timbangan benda kecil pun Tuhan tak akan silap dalam membuat pertimbangan kepada manusia.
dengan kurang daripada segala kebajikan ataupun melebih daripada kejahatan. Tuhan tak mungkin. Kita buat baik, Tuhan pergi bagi markah terlebih, tak mungkin. Takat banyak mana hang buat, banyak tu Tuhan bagi. Dan Tuhan juga tak mungkin kita dosa sikit dia pergi tulis banyak, tak mungkin. Tuhan tak mungkin buat macam tu dekat kita. Dia akan bagi dekat kita cukup-cukup dengan amalan kita. Baik kita banyak mana, jahat kita banyak mana, hak dia bagi di sana esok mengikut banyak yang kita buat tu. Firman Allah, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika ada sebesar zarah itu kebajikan, nescaya mengganda Allah akan dia pahala, yakni daripada 10 boleh pergi sampai 700. Itu masa atas dunia, bukan di sana. Sana tak tambah dah. Masa atas dunia ni kita buat satu aja benda baik, Tuhan bagi 10. Firman Allah, wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Dan mengurnia Allah daripada sisinya pahala yang sangat besar, yang tiada kuasa akan dia oleh seorang itu. Itu dia. Tuhan nak bagi pahala dekat kita esok ni. Kita tengok yang kata satu huruf kita baca 10 pahala. 10 tu banyak mana? Tuhan kata apa? Yang pastinya ajran azimah. Besar hak Tuhan bagi tu. 10 tu bukan besar 10 ringgit. 10 tu besar di sisi Allah, yang tidak ada satu manusia atas dunia mampu memberi upah sebanyak tu apabila orang buat baik ke dia. Manusia kaya macam mana pun, upah hak dia bagi kepada orang buat baik kat dia ni, dia tak boleh lawan banyak mana yang Allah bagi kepada hamba dia yang buat baik kepada dia. Tuan tak tahu besar mana macam mana. Kita baca di Masjid Jelutong baru ni, orang yang mengiringi jenazah daripada rumah buat main masjid, mengiringi jenazah, menyembahyangkan jenazah dan menghadiri pengkebumian jenazah, akan diberi kepada dia 3 qirat. Dia kata 3 qirat. Tiap-tiap satu qirat itu Nabi kata seumpama bukit Uhud. Ya Allah tuan-tuan, dalam hadis tu Nabi kata apa? Orang yang akan mendapat 3 qirat ni ialah orang yang beriman kepada Allah. Dia percaya benda tu, dia dapat. Mayat keluar daripada rumah tu dia ikut. Sampai di masjid, Allahu Akbar, dia semayang. Mayat dibawa ke kubur, dia hadir masa pengkebumian tu. Tolong doa apa? Bawa balik 3 qirat. Sahabat dengar Nabi kata 3 qirat, satu question mark, satu tanda soal mai dalam kepala. 3 qirat ni, yang kata qirat ni apa dia? Nabi bagi explanation. Nabi kata 1 qirat seumpama Jabal Uhud. Tuan-tuan, banyak tu punya pahala doa ada, kita tak pergi buat. Jiran kita mati, jiran kita duk biasa bersembang dengan dia, kita duk bercampur dengan dia, dia mati, kita tak buat 3 benda ni. Kita tak berasa pun nak pergi buat. Kita boleh duduk dalam rumah, duduk tengok kot tingkap rumah kita, orang bawa mayat duduk pergi masjid, kita boleh duduk tengok, tak berasa nak ikut pergi. Kalau tak mau nak ikut sama dengan jenazah pun, ambil 1 qirat. Apa dia? Pergi semayang di masjid. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Salawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. 1 bukit Uhud kita bawa balik pahala. Tak mau buat. Banyak sangat dah pahala yang ada kat kita ni. Sampai kita jual mahal macam tu. Allah bagi tawaran ni bukan sempena raya puasa. Allah bagi tawaran ni selagi matahari duk naik belah timur, selagi matahari tak naik di sebelah barat, selagi tu tawaran ini valid. Tawaran ini sah. Tapi manusia tak ambil kesempatan ni. Seolah-olah macam kita ni pahala ada pun makan tak habis. Seolah-olahnya kita macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Ni tuan-tuan. Itu juga kita tengok. Kalau dalam masyarakat kita faham benda ni, budaya ni hidup dalam masyarakat, tak gaduh lah. Bila ada kematian keluarga, nak kena buat keluar duit upah orang semayang ni, semua tak gaduh. Tak gaduh. Kita sama kita sendiri aja. Dengar kata jiran kita mati, kita pergi semayang. Esok kita mati, jiran kita tak boleh lah, pasal dia dah mati dah. Anak dia main semayang.
Tapi doa abang pula dia mati kita pergi semayang, so kita mati dia main semayang, kacau dia dah mati dulu dah. Anak dia nanti main semayang kat kita. Kadang dia tersasul dia pergi abang lagu tu kan. Dia dengar macam mana pula dia bangkit balik pergi semayang kau Ustaz. Tersasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa kaifa idza ji'na kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Wallahu a'lam. Kita berhenti tuan. Lepas ini kita akan sambung. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.